Alright guys, aku pun dah tak tahu hari ke berapa. Time edit nanti aku baru tahulah hari ke berapa sebab aku memang busy gila dengan kerja. Aku rasa 2 hari dah aku tak sempat nak buka punya ni. So aku tak nak buang masa, and aku sendiri pun dah tak sabar nak tahu apa benda yang aku termiss. Jomlah terus kita buka. Okay guys? Kejap zoom sikit. Itu dia kau. Zoom. Terus dapat si bapa Helmi Po yang smart gila gambar dia. Walaupun aku tak minat langsung dengan dia, tapi smart gila gambar ni. Wih, inilah kualiti kad yang kita nak. Bapak cantik lukisan dia. Tu dia, kita dapat lagi sekali Abang Shirahoshi yang handsome, which is ni duplicate lah sebab memang dah dapat sebelum ni. Mangkuk ni pun kita dah dapat sebelum ni. Tu dia. Aku lupa pula nama si badut ni. Cantik tu lukisan dia walaupun aku tak minat gambar mat ni, tapi kualiti lukisan dia aku puas hati lah. Memang nice gila. And second last kita ada Frankie dan juga I'm not sure what is that, tapi ni Mings lah ni for sure, masa dekat Zoo pun cantik, ada bela-bela semua, lukis cantik. Last sekali kita ada, wah itu dia, tergelap sorry, apa ke namanya ni, Vice Admiral Doll. Cantik. Okay, ni not bad lah, puas hati. Okay, spek yang kedua dan seterusnya. Ini kita dah dapat, ada duplicate. Black Maria ni pun walaupun cantik tapi kita dah dapat duplicate. Josh pun kita dah dapat duplicate. This guy yang macam Usopp dah dapat duplicate. And who the heck is this? Ni satu lagi Abang Shirahoshi yang tak isem, tapi aku rasa macam dah dapat juga. So I thought duplicate. And wow, Along, not bad lah lukisan dia, tapi it could be better lah. Almost there. Alright, spek yang ketiga kita buka terus, kita cover untuk 2 hari.